Pemuda Pakatan Harapan mengkritik cadangan pemuda UMNO yang mahu subsidi minyak untuk golongan T20 dihentikan sambil mengaitkannya dengan isu skandal 1MDB yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ketua Pemuda PH, Wu Kah Leong menegaskan bahawa menyalahkan golongan tertentu bukan jalan penyelesaian, malah mengingatkan kembali tentang skandal 1MDB yang pernah menggemparkan negara. Menurut beliau, semua lapisan masyarakat, khususnya golongan yang lebih berkemampuan, selama ini tidak pernah membantah membayar cukai untuk pembangunan negara. Subsidi memang perlu dikurangkan secara berperingkat, tetapi bukan dengan pendekatan yang memburukkan golongan tertentu. Adun Pasir Bedamar itu berkata, tekanan ekonomi kini dirasai oleh semua pihak, termasuk mereka yang perlu menanggung kos operasi tinggi serta membayar gaji pekerja. Jika tidak mampu menunjukkan empati, jangan ambil kesempatan terhadap keadaan ini, tambahnya. Dalam masa sama, beliau secara sinis merujuk kepada Najib dengan mengatakan bahawa beban hutang berbilion ringgit yang ditanggung kerajaan hari ini tidak akan berlaku sekiranya tiada skandal rasuah membabitkan bekas Perdana Menteri itu. Menurut Wu, UMNO juga dilihat tidak pernah benar-benar menzahirkan penyesalan berhubung isu berkenaan, malah terus mengemukakan pelbagai tuntutan secara terbuka. Beliau turut mengingatkan bahawa UMNO pernah ditolak oleh majoriti pengundi pada pilihan raya umum 2018. Masukkan sahaja cadangan itu dalam manifesto parti pada pilihan raya umum akan datang. Nyatakan secara jelas supaya rakyat boleh membuat pilihan dengan maklumat yang tepat, katanya lagi. Terdahulu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata usul untuk menarik balik subsidi minyak bagi golongan T20 akan dibawa ke mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Menurutnya, langkah subsidi bersasar itu dapat membantu kerajaan menyalurkan penjimatan kepada golongan yang lebih memerlukan.